Abu Basir Al-Thaqafi, pembatal kepada perjanjian Hudaybiyah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Video ini agak panjang kerana ingin kita faham kisah dan juga kejadiannya. Yang pertama, baginda Nabi SAW dalam pemeteraian perjanjian Hudaybiyah, salah satu perjanjian adalah jikalau orang Mekah, muslimin ataupun bukan muslimin, lari ke Madinah, pihak Madinah mesti menghantar balik penduduk Mekah ke Mekah. Tetapi jikalau penduduk Madinah lari ke Mekah, tidak perlu hantar balik. Perjanjian ini dilihat berat sebelah. Namun baginda Nabi SAW menerima perjanjian ini. Dan apa yang berlaku? Seusai berlaku perjanjian itu, ketika mana baginda Nabi SAW berada di Madinah, ada seorang Muslim daripada Mekah telah lari ke Madinah dan diburu oleh dua orang musyrikin. Muslim itu bernama Abu Basir Al-Thaqafi. Ketika sampai di Masjid Nabawi, baginda Nabi SAW menyerah kembali Abu Basir itu kepada dua orang pemburu tadi. Dua orang pemburu tadi membawa balik Abu Basir, ingin bawa ke Mekah. Tetapi sampai di Zulhulaifah, Abu Basir telah salah seorang daripada dua orang tadi. Dan salah seorang yang masih hidup itu telah lari kembali ke Madinah untuk meminta perlindungan daripada baginda Nabi. Tetapi baginda Nabi enggan untuk memberi perlindungan. Kata baginda Nabi, hal ini disebabkan kecuaian mereka. Namun, Abu Basir tidak boleh menetap di Madinah. Setelah itu, Abu Basir minta izin kepada baginda untuk berada di satu tempat dan baginda Nabi membenarkannya. Jadi, Abu Basir telah memilih satu tempat yang bernama Saiful Bahri.